Tes 1, 2, 3. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah macam mana ataupun ada beberapa cara untuk kita memastikan ataupun untuk kita mengatakan pada waktu sekarang ini uptrend ataupun downtrend. Ini salah satu yang kita buat lah. Satu, kita menggunakan time frame 15 minit lah. Menggunakan time frame 15 minit. Kemudian menggunakan EMA ataupun MA. Ada orang menggunakan MA 200, yang tebal ni MA 200 lah. Ada juga yang menggunakan EMA 100 ataupun EMA 200. Ada juga yang menggunakan EMA 50 supaya dia punya saiz ataupun jarak dengan candle tu tak terlalu jauh. Ada juga yang menggunakan 9 dan juga 21 sebagai untuk mengesahkan satu-satu pergerakan harga tu berada dalam posisi ataupun keadaan uptrend ataupun downtrend lah. Maksud dia kalau candle berada di bawah EMA, MA tu maksud dia kata downtrend lah. Boleh jadi boleh jadi juga. Time frame 15 minit. Okey. Ini salah satu yang kita guna pakai lah. Salah satu lah sebagai idea-idea tambahan. Antara lain kita menggunakan yang kita panggil sebagai Wyckoff. Wyckoff ni maksud dia kita nak kata uptrend, dia mesti ada struktur uptrend lah. Walaupun kita nampak dia turun banyak, tapi dia masih uptrend lagi. Okey. Jadi ini untuk hari ni lah. Kenapa kita dapat menjangkakan dia akan membuat fasa rally, sebab kehadiran fasa dalam Wyckoff ni lah. Kehadiran fasa di dalam Wyckoff ni. Kemudian harga membuat correction, meneruskan kenaikan lah. Maksud dia membuat tapak yang baru, meneruskan kenaikan. Ini harga semasa. Harga semasa ni maksud dia dia mungkin sedang membuat correction. Sama ada correction ni boleh terjadi harga breakout bawah ataupun harga breakout atas untuk meneruskan dia punya fasa lah untuk meneruskan penguptrendan dia. Ataupun ni BC, buying climax, sebab dah ada 3 kotak dah. Ada 3 rumah dah buat. Ini pun bukan rumah yang pertama ni. Rumah pertama tu kat bawah sana tu. Rumah pertama, kemudian dia buat rumah kedua, kemudian dia buat rumah 3, kemudian tak tahulah nak buat lagi tak rumah. Jadi bila kita berada di dalam fasa-fasa yang kita panggil fasa-fasa Wyckoff ni, kita dapat mengandaikan lah. Kalau harga nak buat downtrend, macam mana dia kena bocorkan rumah dia. Maksud dia kena start buat low lah. Dia kena start buat low time frame masih sama. Time frame menggunakan time frame 15 minit yang kita kenal pasti sebagai perangai CFCPO yang membolehkan kita melihat struktur dia. Jadi yang ni kita panggil sebagai mapping untuk penentuan arah lah. Tapi untuk pendetailan entry kita menggunakan blok harga lah. Kita menggunakan blok harga. Kalau kita melihat pada apa yang berlaku hari ini berdasarkan kepada mapping Wyckoff yang saya tunjukkan tadi tu, dan juga mapping yang menggunakan pelbagai indikator ni, EMA, MA yang ni lah, MA, kemudian RSI. Yang apa? RSI ni bukan boleh pakai. Bukan boleh pakai kan, daripada pagi dia overbought. Daripada pagi overbought tapi tak turun pun kan. Sebab itulah kita kena guna pelbagai sumber lah. Bukanlah boleh kita refer kepada satu-satu, terutamanya indikator lah. Indikator ni mungkinlah dia berada pada, kalau dia bukan trending dan dia default punya pergerakan lah. Maksud dia turun naik sideway besar boleh kot pakai dia. Ni pula kita pakai TF15 yang ni kalau pakai TF1 ni very 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 over the board lah agaknya. Salah satulah cara yang kita guna Alright. Dan Wyckoff kita memang bullish daripada pagi tadi, memang bullish. Jadi just kita nak mencari macam mana kita nak entry.
Bila kita dah buat penetapan direction ataupun trend, contohlah kita ni nak follow the trend. Follow the trend. Apa yang kita perlu lakukan adalah menunggu setup. Mencari dan menunggu setup lah. Trading ni dia lebih, cerita dia trading ni memang menunggu je lah kerja dia. Menunggu je. Tunggu apa? Tunggu formation. Di awal-awal opening harga akses ke blok atas, tiada minat belian, harga masuk blok bawah. Dan masuk blok bawah dia hampir dengan kita punya rumah. Rumah apa? Rumah buyer. Tak berjaya akses. Saya duk tunggu sampai ke bawah sikit ni. Aku masam ni kan. Cuma kita nampak lah setup dia seawal-awal minit ke berapa ni. Minit ke 34, 35 dah ada sign of setup lah. Sign of setup. Kita just nak tunggu harga masuk balik ke rumah kita juga. Masuk balik ke rumah, kalau dia ada second confirmation lagi sedap Yang ni risiko di dalam 7 tick. Sebab biasanya kalau contoh-contoh yang selalu kita buat lah, bawah 8 tick untuk scalper afdal lah sebab kita tahu scalper ni, kita ni berisiko tinggi untuk melakukan kesilapan. Jadi tak boleh nak ambil risiko yang terlalu besar sangat. Kecil sangat kecil sangat tak logik. Kecil sangat tak logik, melainkan itu memang nasib kita. Contoh kita terentry jalan kan. Terentry jalan. Kecil sangat saya rasa dalam 6, 7, 8 tu logik lah. 8 tu pun maksimum. Yang ni pun ada juga structure ataupun setup sell ni. Tapi risikonya tinggi lah. Tinggi ni memang kita buang, tapi lah kita memilih lah risiko yang lebih rendah. Ataupun contoh kita kata dia dah tinggi. Kita kata dia tinggi Bila kita kata dia tinggi, contoh ni sebab dia dah naik banyak dah. Kita kata dia tinggi, kita kata dia nak turun. Setup sell kita kata ada. Tapi risiko entry 10 tick. Jadi kita memilih lah, aku nak ambil tak 10 tick ni. 10 tick ni kategori risiko tinggi. Jadi bila kita buat penetapan risiko yang lebih rendah sikit, maksud dia satu, kita menjaga kapital kita lah. Kita hanya memilih setup yang walaupun kita tiada kaitan dengan trend-trend, kita tidak tahu menahu lah berkaitan dengan trend-trend, kita kata aku nak masuk sell lah. Jadi kita cari setup dan pastikan setup yang kita cari tu di bawah 6, 7, 8 tick. Kemudian kita entry. Ataupun kalau tak ada, macam contoh pagi tadi, tak ada, tak payah entry, bagi laluan untuk orang yang mengandaikan dia nak naik. Yang orang yang mengandaikan dia nak naik berdasarkan kepada cara ataupun trading plan dia orang lah. Tak kira lah dia orang guna apa-apa style pun kan. Dia orang guna MACD ke, dia orang guna, sebab tadi waktu sebelum opening MACD memang menunjukkan dia berada dalam fasa dia menyokong kenaikan ini sebelum opening ni. Sebelum sesi opening ni MACD dah ada hijau kecil coek ni. Maksud dia dah rising daripada bawah. Maksud dia kemungkinan untuk meneruskan kenaikan lah. Cuma dia rapat sikit lah dengan kawasan overbelian. Dan bukan setakat MACD saja. AO ni pun menyokong kenaikan sebab dia masih berada dekat atas. Maksud dia baru form hijau dia baru form hijau semula. Walaupun dia bukan datang daripada bawah tapi dia punya penjualan dah habis lah tu. Penjualan dah tamat, dia naik balik lah. Salah satu cara. Ada orang dia guna yang ni, ada yang macam kita guna wipe off boleh. Kadang kita refer kepada EMA besar ni. Bagi kita pun kadang ada juga kita duk letak EMA dalam ni, cuma EMA ni dia semak sikit lah. Dia semak sikit. Ini EMA untuk setup entry lah. Cuma kita kena bersandarkan kepada TF yang lebih besar lah untuk nak tengok trend semasa lah. Okey, jadi hanya memilih setup yang berisiko 6, 7, 8 yang kita persetujui lah. Yang ni adalah setup yang berisiko. Ni pun risiko tak open rendah ni. Ni risiko saya rasa dalam 7. Risiko 7 tick setup sell sebelum closing. Closing tu pun dia naik dulu. Haru Walaupun kita duk tengok dekat dalam TF15 punya MACD ataupun RSI, ni over dah ni, ada overbelian ni. Kena ingat tu benda. Natang ni, walaupun dia overbelian,
Tapi kalau seller tak ada nak turunkan harga, dia boleh membuat overbelian lagi lah sehingga bila-bila masa. Baik, ini kita rujuk time frame 15 minit ni. Kalau hang tengok time frame daily ni, ada chart lagi dia naik atas ni. Nampak ni. Cuma mapping ni saya tak share lah sebab mapping ni korang boleh buat sendiri sebab ni pakai EMA je. Yang saya share mapping ni adalah mapping Wyckoff dalam fasa pembelajaran lah. Maksud dia sambil kita tengok sebab kita nak berdasarkan saya punya penilaian trend berdasarkan Wyckoff. Berdasarkan Wyckoff. Maksud dia kalau tanya saya sekarang ni trend apa, saya akan kata masih bull lah. Masih bull. Cuma dia punya saya punya signage untuk dia nak start bear apa? Kalau dia keluar kotak bawah maksud dia bear. Kalau keluar kotak atas maksud dia sambung bull lah. Jadi kita punya reference yang tu lah. Berbeza lah dengan pengguna-pengguna yang menggunakan reference yang contohnya dia menggunakan EMA ni apa ni, EMA 9. EMA 9 TF15. Harga berada di bawah EMA 9. Mungkin starter untuk downtrend. Jadi kita menggabung-gabungkan lah supaya kita punya hala tuju tu dia menepati. Maksud dia kita kena ada sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 perkara ataupun asas yang mengatakan okey, dia dah habis naik kot nak turun balik ke apa kan. Jadi macam tu lah. Kemudian sesi petang ni pun sedap kot ni. Bukan sedap apa sebab dia rapat dengan support pagi. Dia rapat dengan support si pagi ni. Rapat dengan support pagi, risiko pun rendah itu. 7 tak sampai. 7 tak sampai. Tu 5 T. Tahan tak tahan. Jadi pondan boleh. Cuma kalau mengikut kepada blok harga ni, ini setup yang dibuat dekat dalam area floating tau. Bila setup dibuat dalam area floating, setup ni dia kena sukses. Kalau dia tak sukses, dia ni kemungkinan untuk float tu tinggi sikit. Bukan setakat kemungkinan untuk float. Kemungkinan dia dapat profit dia pendek, kemudian harga berpatah balik tu tinggi lah. Harga berpatah balik tu tinggi lah. Yang ni tak dapat 8 tadi. Allahu Akbar. Kemudian dia buat rentetan setup. Tanpa hasilkan setup sell pun sebenarnya. Jadi kalau kita fokus sell, kita buatlah setup sell. Yang berisikonya yang di dalam kehendak kita punya setup lah. Ini pun sama juga ni. Yang ni pun risiko lebih kurang ni. Risikonya 5 saja. Di dalam zone buy. Cuma dia datang daripada blok bawah. Cuma ni memerlukan kekuatan lah. Memerlukan kekuatan. Kemudian harga masuk zone sell dekat dengan line merah. Ni ada setup sell. Cuma risiko ni pun tinggi kot ni. Ni risiko awal tinggi. Rentetan setup ni risikonya lebih rendah. Cuba keluar daripada zone sell tapi buyer sambut. Maksud dia ada buat setup buy. Bila ada setup sell dengan setup buy, pergerakan nak menurun ke nak menaik dia akan jadi slow sikit. Dia akan buat correction sikit. Dia akan sideways sikit sebelum dia membuat another setup entry lah. Cuma ni risiko setup ni tinggi sikit. Yang ni memang rendah, cuma dia rentetan daripada setup sebelah. Ini pun setup sell ni pun tinggi risikonya ni. Sehinggalah ending. Jadi apa yang saya cuba sampaikan kat sini, maksud dia kita perlu refer kepada beberapa sumber lah yang nak mengatakan hari ni uptrend ke downtrend ke apa ke. Dan kebiasaannya yang kita perhatilah. Ni popular lah. Ini popular lah. EMA ni memang popular lah. EMA, MA popular. Kemudian Wyckoff ni pun popular juga. Jadi mapping yang saya share ada 2 je lah. Satu mapping blok harga, lagi satu mapping Wyckoff. Yang kedua-duanya penting. Tapi biasalah. Benda yang kita buat, dia adalah kelemahan dia. Contoh datang ni. Main nak tunjuk. Main nak tunjuk. Yang ni yang saya tanda ni adalah saya tanda sewaktu sesi live lah. Sewaktu sesi live. Bila kita pakai blok harga ni, satu kita akan membanyakkan ketakutan kita lah. Contoh sebab bila pakai blok harga, kita tahu blok harga ni zone buy dia ada dekat line merah. Zone buy dia ada dekat line merah lah. Adalah harga berdekatan dengan line merah. Kalau setup entry yang ni dibuat dekat sini, sedap lah. Cuma kita tahu ada perkara-perkara yang di luar kemauan kita. Setup entry terpaksa dilakukan di luar zone. Maksud dia setup buy dilakukan di
di zon lawan lah, di zon lawan. Ah, jadi kita akan mengundang kepada kita punya ketakutan lah. Saya tak payah ni. Zon dalam zon sel ni. Selalu kena SL ni. Kalau hari-hari default lah. Hari-hari default ni maksud dia hari yang dia punya movement tak besar lah. Dia punya movement tak besar. Harga kalau aku entry aku buat setup tang sini ni. Tapi kalau harga berjaya breakout line merah, potensi hold tinggi lah. Sebab ikut blok harga ni satu special dia lah. Salah satu tempat untuk kita mudah bertahan satu, bila kita entry dalam zone. Kedua, bila kita buat setup entry, walaupun bukan di dalam zone, tapi harga berjaya melintasi blok atas. Lintas blok atas maksud dia satu blok tu yang ni satu blok tu di antara line merah hingga line merah. Maksud dia lintas ke blok atas. Dia melintasi line merah ke atas. Maksud dia harga berjaya berpindah ke blok atas. Itu special lah kalau kita guna blok harga. Mission kita mesti line merah lah. Mission kita line merah. Hang entry dalam ni pun mission hang line merah. Cuba keluarkan harga daripada blok hang entry tu. Kalau hang entry dekat sini pun mission hang line merah. Cuma dekat sini ni kita mengkategorikan ni sebagai medium to high risk entry. Sebab bukan di dalam zone. Dia punya smack dia. Dia punya smack. Dia punya smack bila harga berada, jika harga berjaya berpindah blok. Hang sedap. Hang sedap. Hang yang takut entry dalam ni, hang lepas lah. Hang kena tunggu pullback. Kena tunggu pullback. Silap dia dah jalan 20 kan. Dia dah jalan 20 daripada tempat entry breakout orang dah sampai 20 orang dah cabut baru nak buat setup apa kan. Buat setup yang paling best 30 minit hingga 1 jam awal lah. 30 minit hingga 1 jam awal. Ini setup ni berlaku pada minit ke 47-48. Minit 48, 10-48 baru dia jalan. Dia menyumbang berbelah-belah tik lah. Berbelah-belah tik lah. Ini setup. Salah satu setup yang senang kita nak bertahan adalah setup yang dalam zone. Satu lagi bukan dalam zone. Tapi fast breakout setup. Fast breakout setup dalam zone. Kemudian setup di luar zone. Mission kalau berjaya bocor blok harga atas, hang sedap. Sebab harga tak berjaya sampai dalam zone buy, hang membuat keputusan ataupun hang mengambil risiko yang medium risk tu high risk punya entry lah. Cuma dia punya kesan dia harga berpindah blok, harga access ke blok atas. Jadi hang punya profit menjadi maksimum sikit . Jadi harga nak patah balik masuk ke blok hang ingat senang. Hang ingat senang. Hang ingat senang harga nak patah balik ni nampak ni. Hang ingat buyer kat bawah ni nak taking profit dulu. Tambah-tambah harga dah berpindah blok kan. Sehinggalah harga berjaya memindahkan diri ke blok atas pula. Ni tambah-tambah 3 blok ni, 3 blok di SS ni untuk hari ni insya-Allah susah dia nak turun . Yang ni pun kita buat setup sell ni pun bila nak start turun ni. Jadi risiko rendah . Ni risiko rendah. Risikonya seberapa tik . Cuma turun kita nampak 4 tik 5 tik kata dia ni patah balik pula, dia buat setup lawan pula. Dia ni karut . Tak boleh nak besar lah, tak boleh besar. Jadi blok harga ni sebab kita nak tahu pattern dia. Kita nak tahu pattern, kita nak tahu harga berada dalam zon apa, kita nak tahu jika kita entry di luar zon, apa mission dia? Mission kena keluar zon . Kena keluar blok. Contoh kita buat setup entry buy dekat dalam zon sell ni. Tiba-tiba setup ni dia ada pergerakan ni datang daripada siapa? Action daripada buyer dan juga seller. Ada pergerakan buyer dan juga seller, cuma setup tu berlaku dalam zon sell. Ni zon sell ni dekat dengan line merah, harga duduk kat bawah. Setup ni kalau tak sukses sakit. Tapi kalau sukses, berkemungkinan hang berada sebelum harga masuk di dalam zon sendiri. Ni zon buy lah. Ni zon sell, ni zon buy balik. Dan jika harga masuk zon buy ni, disusuli dengan ni, maksudnya hang lebih terror daripada yang ni lah. Lebih terror daripada ni. Dan kalau dia keluar lagi sedap lah. Tapi biasanya bila dia jumpa line merah ni, dia akan ada reaksi-reaksi tertentu lah . Macam lah dia jumpa pada line merah ni . Yang tu yang dia lambat sikit naik tu, sementara dia nak collect buyer lagi untuk ni kita menyanyi macam lagu ni lah. Lagu apa yang ada itik tu.
Apa yang penting kerjasama. Ni kerjasama daripada buyer untuk tidak taking profit. Apa yang penting kerjasama. Kerjasama buyer lah. Jumhur buyer tidak taking profit, harga berpindah blok harga, akses ke blok atas. Jangan ingat harga senang je nak masuk blok bawah. Dan memang ada kes-kes tertentu dia memang senang je nak masuk blok bawah. Terutamanya kalau dia jadi fast setup lah. Disokong dengan fundamental punya pergerakan. Fundamental punya pergerakan setakat ni kita duk trace antara dia soybean ataupun dalian. Soybean dan juga dalian. Tapi kadang kita tengok kita punya teknikal saja ni pun dah memadai dah. Takut kita pakai si dalian dengan si nu, kita jadi lagi sabun. Okey, setakat ni dulu. Tajuk kita ni kita nak mengenal pasti trend je. Cuma melajak-lajak sikit ke ni. Alah, sambil-sambil lah korang study, korang tengok apa benda yang boleh didapati di dalam perkongsian ya. Beres bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.